Kiratin ramai orang dia nak buat bisnes tapi muka selalu tak siap. So apa komen Datin? Ini kita tak cakap pada siapa-siapa, tapi hanya ingin berkongsi kepada anda semua di bawah sana. Kita ni kalau nak berniaga, memanglah kena ada satu tanggungjawab kepada diri. Sebab bila kita nak berniaga, dia bukan saja pasal nak jual barang je semata-mata. Kita merangkumi kepada semua aspek. Penampilan diri, keyakinan diri, aura diri, energi diri, semua mainkan peranan. Jadi bayangkan, kalau anda nak berniaga, dahlah penampilan tak siap, aura anda lemah, energi anda sangat rendah. Macam mana anda nak convince customer anda sendiri? Customer tengok pun tak yakin. You berniaga, contoh saja produk kecantikan, tapi yang datang sesuatu. So anda rasa, anda percaya tak? So di situ sudah timbul satu ketidakpercayaan orang terhadap diri anda. Kadang-kadang benda ni tak boleh dibuat-buat. Benda tu datang secara semula jadi. Jadi bagi orang yang nak berjaya ataupun nak berniaga ataupun nak menjadi seorang usahawan, kena tahu apa etika pakaiannya sebagai seorang usahawan. Apa yang dimaksudkan pakaian sebagai seorang usahawan? Orang yang nak berjaya mesti menampilkan diri, aura, energi orang yang berjaya. Orang yang berjaya, auranya besar. Orang yang berjaya, energinya tinggi. So, kitalah yang harus memilih. Janganlah nak jadi seorang yang berjaya tetapi menampilkan diri seperti orang yang sangat lemah, energinya sangat rendah. Maka anda tidak mampu mengawal aura dan energi orang lain. Jadi, untuk berjaya, harusnya penampilan diri sebagai seorang yang berjaya kena dijaga, perlu diambil berat. Janganlah ambil sambil lewa semata-mata. Istilah orang mengatakan, biarlah cakap suruh fikir. Kalau nak berniaga produk cantik, tampilkanlah cantik. Kalau nak berniaga produk kurus, diri sendiri juga kena kurus dulu, baru orang percaya. Walau bagaimanapun, etika dalam perniagaan tetap kena jaga. Jaga niat, jaga aura, jaga energi. Ingat aura, ingat di IG.